Kan? Jadi kes tupai ni, saya ingat saya nak tunggu nasi. Kan? Sampai sekolah panggil. Sekolah panggil. Jadi budak ni kemurungan. Kalau engkau seorang bapa, anak engkau kemurungan, kau harus bertindak. Kurang-kurangnya bawa dia pergi psikiatris atau psikologi. Dapatkan rawatan. Kau pergi doktor biasa, nanti doktor akan refer. Bukan kau diamkan aja. Sampaikan sekolah bertanya. Budak tu cakap malam tak boleh tidur. Siang kat sekolah dia tidur. So soalan dia, kenapa malam dia tak boleh tidur? Waktu kau jaga lembu, apa yang dah berlaku? Anak kau dah terlepas banyak kat aku. Aku cakap dengan kau. Mangsa dah banyak terlepas kat aku. Cuma aku masih belum nak buka aja. Tapi kalau kau dah bersedia nak masuk lokap, kan? Kenapa kau biarkan anak kau kemurungan? Soalan dia lebih tepat lagi, kenapa dia kemurungan? Apa yang mengganggu jiwa dia? Kenapa anak kau suka berpaut-paut dengan lelaki-lelaki yang dewasa bila datang ke sana? Adakah dia cuba nak dapatkan perlindungan daripada orang lain? Atau dia rasa lebih selamat? Dia tak duduk dengan kau. Dia duduk dengan siapa yang datang ajalah. Jadi aku syorkan pada kau lah. Kan? Cukup-cukuplah bohong kau tu. Aku tak pernah disentuh atau dipanggil oleh polis Malaysia. Tak pernah. Setakat sampai hari ini. Aku pergi Malaysia buat report adalah. Kau punya report, kau punya kes yang kau edarkan aku punya pengenalan, ada kat SKMM. Tinggal aku nak kasih tahu lawyer, tulis kepada SKMM, minta dia orang percepatkan. Itu straight forward punya kes. Polis report aku, kau tunjuk. Dengan maklumat diri aku, penuh. So, dipendekkan cerita lah. Kau janganlah cek pasal dengan aku. Aku tak cek pasal kau, kau jangan cek pasal dengan aku. Aku tanya kau, mana pergi ke Gadesan? Mana pergi seluput dara? Itu aku tanya kau. Sebab kau bapa, kau bertanggungjawab. Kau tak boleh cakap kau tak tahu. Pasal anak kau tak bercampur orang. Kau tak kasih anak kau campur orang. Apa lagi jantan. Jadi sekarang kalau dah kena tepuk tupai, apa kau nak cakap? Kau kena bertanggungjawab lah. Betul lah, saya suruh kau tanggungjawab. Kau mana boleh lari, kau mana boleh lepas tangan. Pasal kau mengambil amanah untuk menjaga budak tu. Sekarang masa depan dia habis. Gara-gara jantan macam kau, jantan sial, yang tak boleh membezakan, padahal kau tak kahwin 15 tahun. Keperluan kau terjaga, subhanallah. Jadi aku cakap dengan kau lah, Jenny, kau jangan cek pasal dengan kita lah. Banyak sangat kau ni. Aku taruh pisau lah. Tapi kau tak berani report.